Owner motor Y16 ni memang nak jual dah motor ni sebab dah fed up dengan masalah yang sama dia hadap motor Y16 dia ni. So hari ni ada sebiji motor Y16 memang datang bunyi bertukang lah. So bila datang ke Dana Garage, kita pun check lah satu persatu bahagian kiri kanan mana datang punca bunyi ni. So aku pun try lah buat motor ni sebab bunyi pun agak kasar dan bising. Bila aku try, aku perasan motor ni bila kita tarik, kita bawa rasa vibrate dekat kaki. So aku dah boleh agak lah apa masalah motor. Sebab motor-motor Y16 ni, R15, MT-15, masalah yang sering kali kita jadi dapat benda yang sama je masalah motor ni. So aku terus masuk motor ni ke dalam bengkel, and then aku sediakan barang, aku terus buka lah. So barang-barang macam biasa. So hari ni bekas panah aku pinjam budak aku punya bekal, nama dia Danish, aku pinjam kejap lah. So macam biasa bekal alat minyak hitam untuk kita alas. Sebab tu bila motor-motor Yamaha ni kita buka belah kiri, memang akan ada sedikit tumpah minyak hitam lah. Sebab apa? Minyak hitam dia banyak belah kanan. So kalau buka belah kiri, kita kena tonggengkan sikit motor tu belah kiri supaya minyak hitam tu kurang jatuh. So macam biasa kalau motor Y16 kita buka belah magnet ni, macam motor ni aku tahu masalah magnet dah sebenarnya, bahagian magnet. So korang nak buka je senang je, korang nak tak payah nak buka furet-furet kaki. Sebab apa? Korang boleh buka tanpa cabut furet kaki. So kita buka pedal gear kaki, and then cover poket depan, and then baru kita buka bahagian-bahagian lain. Bila aku rasa motor ni penuh dengan minyak, aku rasa ni minyak rantai kot yang dia pakai. Bukan bahagian leaking, aku tak pasti ni, kena tanya owner sebab sampai ke bawah minyak hitam ni leaking ni. Mungkin minyak rantai dia pakai, minyak hitam jenis yang biasa terletak terlampau banyak. And then kita buka bahagian clutch, kau nampak skru 8 yang ada, kau buka je semua tanpa segan silu. And then lepas kau buka, kau cabut je macam biasa, tak ada masalah pun. Korang perasan kenapa aku nampak hammer ada kat bawah? Aku buat lapis supaya dia sengit ke belah kiri sikit. Sebab apa? Untuk aku nak elakkan minyak hitam tu tumpah jatuh banyak bila kita buka bahagian magnet. So tak ada nak perlu ketuang balik. So kita tengok kalau magnet pun agak kotor terbakar ni. So kita tengok ini mungkin ada masalah minyak hitam. Motor ni pernah overheat sebelum ni. So kita buka skru magnet macam biasa, and then kita cabut magnet. Kita nak tengok bahagian teka bahagian apa. Macam biasalah kalau motor Y16 ni, masalah bearing crankshaft korang yang bermasalah, longgar sampai motor bunyi bertukang. And then tapi sebelum kita nak buka, korang make sure bahagian kau punya starter korang tu melekat dengan batang sub ni, gigi starter. Sebab apa? Takut kalau main tembak ada melekat, nanti pecah pula hub rumah ikat tiang gigi starter korang tu. And then lepas dah masuk betul-betul semua dah bercek, and then kita gan, kita tembak, and then kita pakai special tu buka bahagian magnet korang. So lepas dah buka, macam biasalah, benda pertama kita akan check ialah permukaan belakang dan needle bearing dia lah. Nampak gaya needle bearing dia tak ada makan. And then kita check bahagian crankshaft dia lah. Crankshaft dia pun licin cantik, tak ada masalah. So ini bukan punca masalah motor ni bunyi bising. Tapi benda ni bukan tujuan utama. Benda tujuan utama ialah kita nak goyang ke atas ke bawah macam ni. So bila kita goyang ke bawah, kalau boleh bergoyang atas ada free play, bermaksud inilah punca motor korang vibrate, and dah bunyi bising. Ini kita panggil rumah bearing crankshaft tu dah makan lah. So kebetulan owner ada, so aku suruh owner pun try sendiri. So owner pun dah boleh agak dah apa punca masalah. Yang jadi aku kesiannya sebab apa? Owner ni dah kena masalah yang sama waktu mileage 80,000 dulu, and then dia pernah overhaul, and then tukar crankshaft seketul baru. Sekarang mileage dia dekat hampir 50,000 lepas overhaul. So total dekat hampir 130,000 motor dia sekarang mileage. Kan kena masalah yang sama juga. So owner pun dah fed up dengan masalah motor yang sama juga, and then owner suruh pasang balik. Tak jadi nak buat untuk overhaul, untuk nak jual aja motor ni. Sebab owner pun dah fed up lah masalah yang sama, dah tak tahan dah masalah yang jadi yang sama juga kan. So kita pun ikat macam biasa, tak ada masalah. Ada yang tanya berapa cost kalau cost troubleshoot kalau kita buat macam ni. Biasanya kalau cost troubleshoot, kalau setakat buka bahagian belah magnet, and then kita check, kita buka tunjuk dekat owner, biasanya kita ambil bahagian dalam RM50 sahaja. So lepas kita dah buka, kita pasang balik semua macam biasa, sedia color, and then lap-lap apa yang perlulah sebelum kita serahkan ke owner. Motor ni pun asal datang naik towing juga. Sebab apa? Dah tak boleh nak hidup dah, mati-mati tengah jalan. And then owner datang naik 4x4 juga untuk pick up balik motor dia ni. So motor ni, masalah ni kita dah detect, dah settle masalah ni. So untuk korang yang mana nak servis motor korang, tak kisahlah motor biasa ke motor skuter ke, boleh datang ke Dana Garage yang mana terdekat dengan rumah korang. Tak pun korang PM dulu kita orang untuk check apa masalah motor korang. Takut korang datang mengejut, kerja tu ambil masa yang lama, takut korang nak kena sidai lah nanti kan. Apa-apa PM kita orang dulu.